Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita integrate dengan OpenAI dahulu. So ini adalah OpenAI API, which is another platform selain daripada ChatGPT. Kalau ChatGPT tu adalah dia punya another product lah daripada OpenAI. So yang ini kita nak gunakan adalah dia punya API. So bagi anda yang belum lagi mendaftar, boleh follow dulu video ni. Kalau dah daftar, follow juga sebenarnya. So cara kita nak integrate dengan sistem padu, OpenAI API dengan sistem padu adalah anda pergi ke bahagian dashboard, kemudian pergi ke bahagian integrations, lepas tu scroll ke bawah sampai jumpa artificial intelligence OpenAI dekat sini. So anda boleh tengok kat sini sebenarnya dalam sistem padu kita boleh integrate dengan pelbagai jenis AI lah, bukan saja OpenAI tapi kita boleh juga dengan Google Gemini, Claude, X, DeepSeek dan juga Cozy, tak kisahlah apa sebutannya kan. So tapi kebanyakannya memang kita tak gunakan, tak ada use case lagi yang sesuai sebab OpenAI dah cover semuanya. So bila kita klik dekat OpenAI, dia akan minta kita untuk masukkan API. Kini kita kena dapatkan daripada sistem OpenAI dahulu. So apa yang saya nak anda buat adalah anda boleh masuk ke dalam platform.openai.com. Saya ada bagi dekat bahagian description video ni. Anda tengok dekat bahagian description, just klik sahaja dekat situ. Kebiasaannya anda perlu mendaftar lah. Bagi sesiapa yang belum lagi mendaftar, just daftar sahaja. Kita tengok jap, saya nak log out boleh tak? Saya tak boleh nak log out sebenarnya. Okey jap, saya cuba untuk buka dahulu. Sebab kita nak buatkan untuk orang yang tak pernah buat lagi kan. So kita buat kat sini platform.openai.com. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Just klik sahaja pada button sign up ataupun login pun boleh. Kod login dia akan gunakan login by Google. So gunakan Google. Jadi browser yang anda nak gunakan itu make sure adalah browser yang sama dengan padu.ai lah. Mudah. Browser dia kena sama. Browser yang sama gunakan untuk padu.ai, untuk Facebook, Business Manager kita, Facebook Business Manager dan juga kita punya OpenAI API ni. Gunakan dalam satu browser yang sama, so mudah untuk kita uruskan dan buat integration tu nanti. Okay, so just login saja, continue with Google. So pilihlah anda punya account Google yang mana satu yang anda nak gunakan. Kemudian dia akan keluar paparan, mungkin berbeza ataupun mungkin tidak, tapi biasanya dia akan adalah benda-benda dekat atas ni. So apa yang saya nak anda buat adalah anda pergi ke bahagian dashboard dan pergi ke bahagian API key. Okay, so dekat sini anda boleh generate ataupun create new secret key untuk anda. Alright, sedikit penerangan tentang platform OpenAI ni. Anda dalam satu, dia sama je, structure dia lebih kurang macam dekat dalam padu. Dalam satu account OpenAI kita tu, yang Gmail kita register tu, dia boleh buat banyak jenis, banyak projek yang kita boleh buat. So kebiasaannya saya akan gunakan satu projek, default projek biarlah, create projek baru. Yang ini AI agent produk kesihatan, contoh kesihatan, and then kita akan createkan. So satu projek untuk chatbot kita tu saya akan buat satu projek lah. Okay, projek dalam list projek dia ni. Kemudian kita akan createkan secret key melalui projek tersebut. So kita create kat sini and then bagilah nama yang sama ke, tak kisahlah AI ke apa kan. So just klik je, kopikan yang ini, masukkan kat dalam ini, pastekan sahaja. Okay, and then klik pada button save. So nanti dia akan save, kita dah berjaya integrate dengan kita punya OpenAI. So dekat dalam bot tu nanti memang automatically dia dah adalah setting-setting yang saya dah buat menggunakan template tersebut. Alright, itu yang pertama, kita dah dapat dia punya API key, dah integratekan dengan padu. Dan yang kedua, anda perlu masukkan pergi ke bahagian setting ni, bahagian atas setting, billing, dan juga anda perlu masuk payment detail kat sini. So kena masukkan kad. Kebiasaannya kena gunakan kad. Kalau macam saya gunakan Maybank, tak boleh guna prepaid card. OpenAI memang tak terima prepaid card. Anda hanya boleh guna debit ataupun credit card sahaja. Dan perlu cuba pelbagai jenis kad. Kadang-kadang dia akan decline sama ada anda contact anda punya provider banking anda punya kad tu, ataupun anda kena cuba dengan kad yang lain, berbeza-beza. Kalau macam saya, what works for me adalah saya pakai kad debit Maybank saya. So kad
kad debit saya memang saya tak letakkan banyak duit lah. Saya nak guna baru saya akan masukkan duit dekat dalam kad debit saya tu. So selamatlah untuk saya kalau kalau ada kena hack ke apa dan sebagainya lah. Itu memang saya punya kad untuk semua ni lah kegunaan dekat social media dan sebagainya. So anda boleh buat guna strategi yang sama juga. So masukkan name apa semua ni, and then saya buka saya punya ni lah, yang ini yang saya dah pakai ni. Kemudian dia ada enable auto recharge ni. Okay, so saya nak terangkan sedikit kat sini. Enable auto recharge ni dia boleh auto top up lah, maksudnya dia akan charge kita punya debit card. Kalau credit balance, contohnya saya biasa saya akan letakkan lebih kurang dalam $20. Setiap kali saya top up, saya akan top up $20. So when credit balance below to $5, kita nak bring balance back up to 20 balik. So dia akan dia akan top up balik 20. So kalau bawah 5, so dia akan top up $15 lah. And then limit the amount of automatic recharge per month. So kita nak letak lah, mungkin kita tak nak dia overspending ke dan sebagainya kan, kita letak 200 kat situ contoh. So terpulang kepada anda berapa banyak yang anda nak gunakan kat sini lah. Tapi macam saya tak buat auto recharge sebab penggunaan saya sangat sedikit sebenarnya. Dia tak banyak pun. Saya punya total spend untuk bulan ni pun baru $33 sahaja. So terpulang pada anda, nak buat auto recharge pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Alright, so itu adalah cara. Apa lagi yang saya nak terang kat sini? So API key, dia ada webhook yang kita boleh create webhook endpoint. Menarik. So tak apa, yang ini adalah akan datang. Okay, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.